Mestilah korang tertanya-tanya, okay, macam saya orang baru Daddy kan. Takkanlah saya nak tiba-tiba. Daddy boleh lah dengan Solos kawan. Saya dengan Solos pun bermula daripada macam korang, orang yang baru. Maknanya kita orang pun bukannya tiba-tiba terus meletup. Korang mesti ada seorang atau dua orang kawan korang yang kerap jadi pair korang kan. Kerap jadi, orang kata korang punya sparring partner. So korang ajak dia bermain sama-sama. Kita kena bermula dengan komuniti yang kecil. Ataupun korang punya viewer tu korang ajak main sama-sama. So daripada viewer, dia bagi tahu viewer lain bagi tahu viewer lain. Dia jadi macam spread the news lah. So bila orang nampak, oh best lah main dengan dia, dia panggil kawan dia tengok stream ni. Kalau korang baru start, mungkin korang teringin nak bermain bersama streamer-streamer yang lebih popular atau famous kan. Cara terbaik ialah korang approach, just tanya je melalui komen ataupun korang DM Instagram diorang, tanya, Assalamualaikum, saya seorang streamer baru, kalau diberi kelapangan saya ingat nak main sama-sama. Dia mungkin susah sikit, tapi pada saya benda tu tak mustahil. Sebab even saya pun dulu pun macam tu kan. So kita gabungkan, kita cross the culture, jadilah benda tu lebih menarik dan mantap.